Pada luarannya, Lam ialah seorang pekerja yang rajin, tidak pernah lewat, tidak pernah buat masalah. Tapi setiap malam, apabila jalan sunyi dan penumpang terakhir masuk ke dalam teksinya, itulah permulaan kepada kegelapan yang tak terbayang. Dia tidak membunuh serta-merta. Dia tunggu. Dia pandu dengan tenang. Sampai di tempat yang sunyi, dia akan mencekik mangsanya satu persatu. Semuanya wanita, dan semuanya dibawa pulang ke rumah, tempat di mana keluarganya juga sedang tidur. Ya, pembunuhan ini berlaku di dalam rumah sendiri. Malam itu sunyi, semua lampu ditutup, keluarganya sedang tidur, dan Lam masuk ke dalam bilik air dengan satu niat. Bukan untuk mandi, bukan untuk membersihkan diri, tetapi untuk membedah tubuh manusia. Dia buka beg plastik berisi mayat. Perlahan-lahan dia mengerat tangan, kemudian dada, dan akhirnya alat sulit mangsa. Dengan penuh ketelitian, dia cuci setiap bahagian, lap dan kemudian masukkan ke dalam balang plastik dan kaca. Diletakkan di dalam laci, dalam almari. Sebahagian lagi disimpan di dalam peti ais. Dia ambil gambar guna kamera Polaroid. Dan untuk sebahagian mayat, ada yang dirakamkan menggunakan kamera video. Setiap pembunuhan menjadi koleksi peribadinya. Kenapa? Menurut pakar psikiatri, dia mahu memiliki mangsanya selama-lamanya. Dan dengan menyimpan bahagian tubuh mereka, dia rasa seperti mereka tidak pernah pergi.